Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar ibu-ibu? Bakal ibu? Semua sihat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kerana sudi datang pagi lagi Ustazah daripada Maluri Kuala Lumpur. Maluri. Makanan luar negeri. Itu dia Maluri. Jauh datang tu. Terima kasih Ustazah. Semoga langkah-langkah itu menjadi langkah-langkah ibadah lah untuk Ustazah ya. Amin. Hari ini adalah hari Jumaat. Special untuk kita pada hari ini, Hari Wanita. Kita boleh cerita kisah wanita hari ini. Semua sihat kan? Alhamdulillah. Dengan kesihatan itulah kita datang ke sini dengan rasa syukur, dengan kelimpahan keberkatan yang kadang-kadang kita tak nampak. Kita boleh berjalan, kita boleh bernafas. Itu adalah jeda ataupun nikmat syukur yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey Ustazah, kita hanya diberi 1 jam saja. Kalau wanita ni patutnya 3 jam pun boleh. Ya. Okey. Okey. Saya dibagi teks ni, kadang-kadang saya ni tak boleh ikut teks. Ikut hati saya sendiri je. Okey. Kadang-kadang dalam hidup ni Ustazah, kita ni terlalu sibuk untuk jadi kuat. Betul tak puan-puan? Sibuk nak jadi kuat. Rasa-rasa kuat. Sampai lupa nak berhenti sekejap dan merasai apa yang kita lalui itu. Momen-momen yang kita lalui itu kadang-kadang kita tak sempat kerana sibuk nak jadi kuat. Sebagai seorang ibu, saya juga seorang ibu dan juga wanita yang berkejaya, yang bekerja, saya selalu tertanya dalam semua kesibukan kita ini, bila sebenarnya kita ni hidup atau tumbuh ataupun kita dapat menghargai momen dengan orang yang tersayang lah Ustazah. Soalan saya, dalam Islam sendiri, apakah maksud sebenarnya jeda itu? Sebab jeda tu tagline kami, kempen kami untuk tahun ni lah. Makna ramai yang tertanya apa benda jeda tu. Ada yang dalam ni pun mungkin tertanya-tanya apa jeda tu. Jadi harap Ustazah dapat terangkan apa sebenarnya jeda. Adakah berhenti sekejap itu ada muhasabah diri, refleksi, itu merupakan satu ibadah. Masya Allah, Puan Fazila, Masya Allah. Satu perkara yang sangat seronok untuk kita bincang sama-sama. Gegel-gegel cakap wanita nampak macam apa kita kuat nampak macam gegel tu comel Gegel tu nampak macam comel kan. Jadi memang kita semua ni comel ya. Alhamdulillah. Memang perhiasan dunia, wanita kalau tak ada bunga kan nampak kosong kosong je. Jadi bila ada bunga di penjuru-penjuru dunia ni, dia nampak berseri. Ya, nampak seronoknya ada perempuan. Boleh kacau kan. Orang perempuan dia kalau kacau mulalah dia kan. Alah awak ni kan. Suka sebenarnya kan. Kena kacau. Jadi Alhamdulillah, syukur sangat Allah bagi kita hari ni dapat satu masa untuk kita. Terima kasih Puan Fazila atas soalan yang sangat bagus. Dan mungkin dalam jeda dalam jeda ada jeda ke apa depan dia? Damai dalam waktu. Damai dalam waktu belakang kan? Yang depan tu apa? Jeda saja. Jeda saja. Jeda damai dalam waktu. Nampak tak? Kita pun search juga kan kempen tu. Kempen SK tu. Jadi satu perkara yang hari ni kita cuba ambil jeda tadi itu dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Dan adakah perkara tersebut ada dalam Islam ataupun kita kata ada nilai ibadah tak? Hari ni sama-sama kita nak singkapkan perkataan itu, walaupun dia berbentuk bahasa Melayu jeda ataupun maksudnya berhenti seketika. Tapi sebenarnya dalam ibadah kita terlalu banyak sangat konsep yang sama yang digunakan. Okey. Contoh kita ambil dalam baca Al-Quran. Siapa pernah baca surah Al-Baqarah satu nafas? Tak adalah kan? Ikhlas, surah Al-Ikhlas boleh lah kot kan? Setakat 4 ayat tu.
Dalam Quran ada hukum waqaf, ada hukum saktah, ada hukum ibtidak. Maksudnya dalam kita membaca Al-Quran, terkadang satu ayat yang panjang pun banyak kali kita berhenti, betul kan? Berhenti, waqaf, betul, ibtidak, mula semula. Ataupun ada hukum beberapa tempat dalam Al-Quran yang mesti mewajibkan kita untuk saktah, iaitu berhenti seketika dengan nafas yang sama tetapi diberhentikan suara tersebut. Jadi suatu perkara yang ada di dalam hukum di dalam membaca Al-Quran. Itu antara ibadah yang tersuci, yang ibadah zikir paling afdal pun ada di sana, berhenti seketika. Dalam solat kita, apa namanya dalam solat kita yang berhenti sekejap tu? Tomak Dina. Ya, tomak nina. Dia punya term dia berbeza, tetapi maksud dia samalah tu. Kita dah rukuk kita kena berhenti sekejap. Dalam kadar mungkin subhanallah dah cukup dah. Itu paling sedikit. Supaya apa? Dalam solat tadi tu dia datang rasa ketenangan. Dia tidak ada rasa kita tergesa-gesa ataupun kita gelojoh ataupun kita macam yang penting sembahyang, tak, yang penting tenang di dalam sembahyang. Sampai kita dapat ruh ketenangan tersebut, kerana dia merupakan suatu rukun yang terselit di antara rukun-rukun solat. I'tidal berserta tomak-ninah, rukuk berserta tomak-ninah, sujud berserta tomak-ninah. Jadi kita 2 kali sujud, 1 kali rukuk pada setiap rakaat. Akhirnya lama-lama kita rasa bahawa dalam solat tadi bukan sekadar menunaikan arahan daripada Allah, tapi ada perkara yang Allah nak bagi kita berehat ataupun berhenti sekejap di dalam solat sebagai stesen R&R dalam perjalanan kehidupan kita 24 jam. Baik, 1, 2. Ketiga, Nabi pernah buat uzlah. Uzlah ni maksudnya bersendirian. Ataupun disebut sebagai khulwah. Kita kalau sebut khalwat, bayang tangkap basah terus kan. Khulwat ni khulwah sebenarnya mengasingkan diri. Mengasingkan diri ni ada salah satu daripada fasa kehidupan Nabi yang walaupun dia datang sebelum daripada pengutusan wahyu. Maksudnya di sana walaupun kita kata sebelum kerasulan, tetapi sangat besar pun fadilah dia punya falsafahnya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita banyak sangat bersama dengan orang, betul tak? Kita jarang ada masa untuk diri kita. Tapi sebenarnya masa yang kita peruntukkan untuk diri kita itu, dia akan menyebabkan kita boleh pergi lebih jauh lagi. Kita boleh pergi lebih baik lagi daripada sebelum itu. Sebab apa? Kita ada masa yang kita peruntukkan untuk kita muhasabah antara kita dengan pencipta. Antara kita dengan diri kita. Yang kita asyik fikir pasal orang, siapa nak fikir pasal kita ni? Pasal rehat kita, pasal badan kita, pasal matlamat peribadi diri kita, apa yang kita nak dalam kehidupan kita ni. Jadi bila kita berhenti sekejap, maka di sana dia akan mendatangkan suatu ketenangan dan juga suatu yang sangat bagus untuk diri kita melonjak lebih jauh. Yang keempat, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sebelum kita tidur, kita dituntut untuk melakukan muhasabah. Suatu kalimah yang mesti kita letakkan dalam kehidupan diri kita. Jadi jadual harian kita. Ada orang dia buat setiap kali selepas salat. Setiap kali selepas salat, dia akan muhasabah. Contoh, subuh kan? Sampailah ke zuhur. Beza lebih kurang dalam 5 jam, 6 jam macam tu. Jadi dia muhasabah. Setakat subuh sampai zuhur ni, ada tak dosa yang aku dah buat? Dia muhasabah diri dia. So kalau 6 jam tu, dia boleh jaga diri dia, insya-Allah lah. Kalau 24 jam tu lebih mudah lagi. Nanti daripada zuhur ke asar, dia tanya balik diri dia. Hari ni dah boleh stop tak daripada gosip? Lepas tu tadi ada tak buat gosip Ada tak membawang kan? Mengonion. Kan?
tukar sikit bahasa dia kan. Ada tak kita makan daging saudara kita sendiri? Kita muhasabah. Jadi kita akan lebih beringatlah. Ya. Setakat ni daripada pagi, daripada subuh sampailah ke asar, dah ada dah ayat Quran yang kita baca ataupun belum? Muhasabah, ada tak kebaikan dalam beberapa jam yang belum sampai satu hari, baru separuh hari ni? Jadi kalau ada, zikir dah ada belum? Selawat dah berapa kali? Jadi muhasabah suatu perkara yang ada di dalam Islam. Hendaklah kita muhasabah diri kita sebelum nanti kita akan dimuhasabah apabila kita berada di padang mahsyar. Kita akan dihisab, nama dia. Ya? Jadi kita akan ditimbang, ya, di antara amalan baik kita dengan amalan yang tidak baik. Maka kita timbang dulu. Mudah-mudahan kita sempat lagi. Ya? Kalau yang dah tersalah tu kita minta ampun. Kalau yang dah baik itu kita ikhlaskan, tambah lagi, ya, istiqamahkan. Yang inilah perkara-perkara yang ada di dalam agama kita dan tidak jauh bezanya. Itulah juga fitrah kepada manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia ini. Dia bukannya robot. Robot pun kena ada berhenti untuk recharge kan. Telefon kita, boleh tak kita beli telefon, kita kata dengan dia, saya nak telefon yang sepanjang saya pakai sekali dia saya cas. Dia kata, tak adalah, awak balik lah kan, buat sendiri telefon. Setakat telefon yang ada ni paling-paling pun 12 jam lah untuk dia bertahan. Ya? Itu pun dia dah hebat sangat dah tu. Jadi mesti ada masa untuk kita recharge ataupun kita berhenti seketika, berhenti rehat. Dan mungkin kita akan tengok lebih lanjut lagi apakah kaitan jeda nanti tu dalam seharian hidup kita daripada pagi sampai malam. Itu mungkin yang pertama, Pak Fadilah. Ya, apa yang Ustazah cakap tadi tu tentang kita tak ada untuk masa untuk diri kita sendiri tu, maksudnya termasuklah dengan suami kita dan anak-anak kita. Kita prioritikan, bukan kita tak boleh prioritikan mereka, tapi kita terlupa dengan diri kita sendiri untuk sebenarnya bila kita okey baru kita boleh serve mereka. Ya, betul. Orang yang tak bahagia, yalah, susah nak bahagiakan orang lain. Tentang jeda pula tadi bila Ustazah kata tentang daripada Zuhur ke Asar, daripada Subuh ke Zuhur, Zuhur ke Asar, jeda tu kan. Kita dah jeda mungkin waktu subuh. Solat tu kita dah jeda. Maknanya daripada subuh ke Zuhur tu, maknanya kalau boleh kita mengekalkan jeda tu. Maknanya jeda tu kekal, maknanya kesedaran tu sentiasa ada. Supaya kita boleh pula sikit muhasabah balik. Maknanya bila kita kena sedar, bila kita tak sedar, itu yang kita dari satu episod bawang ke dua episod bawang merah, bawang putih, segala bawang kan. Itu dia. Okey Ustazah. Bila saya cakap tentang suami ibu tadi kan, di sini kita memang ramai ibu lah Ustazah. Di SK ni kita 80% lebih wanita. Wanita. Saya banggalah dengan wanita-wanita saya kan. Saya rasa ramai ibu yang dekat sini akan faham. Sebenarnya kita ni penat. Betul tak? Kita penat. Tapi kita buat-buat tak penat. Sebab kita diam saja. Kita tetap teruskan sebab kita rasa kasih kita kepada suami, kepada anak tu rasa lebih besar. Lebih besar lagi yang membuatkan kita penat tu jadi kecil. Contohlah kalau saya dulu dengan mak saya kan, tak tahulah puan-puan semua mengalami ke atau Ustazah. Mak dulu selalu cakap, mak suka kerak nasi. Sebab apa? Sebenarnya bukan dia suka kerak nasi tu, dia kata sedap, kerak nasi ni sedap. Sebab nasi tu sikit, dia prioritikan untuk anak dia. Itu yang saya alami lah. Lepas tu dia kata, makanlah dulu. Mak tak lapar. Makanlah dulu, mak dah kenyang. Itu pengorbanan yang kadang-kadang memakan diri. Yang tadi Ustazah cakap, kita lupakan ya. Okey. Kenapa Allah tu terlalu meletakkan kasih sayang seorang ibu tu terlalu dalam sampai mengorbankan diri kepada anak-anak lah, sampai anak sendiri pun tak tahu yang mak tu tengah mengorbankan diri dia. Jadi kenapa, ialah bila
soalan siapa kita kena prioriti ibuku sampai 3 kali tu kan. Jadi agaknya kenapalah si comel kita ni yang ditanggungjawabkan oleh Allah tu Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Ini satu pengiktirafan Allah kepada wanita. Sebab itu doa ibu itu tidak akan ditolak. Kerana doa ibu tu dipenuh dengan rasa dia. Dia penuh dengan love, hati dia. Orang kata sayang tu tak boleh nak gambar lah. Ya? Kalau ada nyamuk nak gigit anak kita, kelambu kita bakar. Itu tandanya apa? Kalau boleh nyamuk pun kita tak nak gigit anak kita. Suatu perkara yang melambangkan penuhnya, melimpahnya cinta dalam hati seorang wanita. Dan kerana itulah kita sempena korban ni, mungkin Hajiah Fadilah kita tengok macam mana ya sa'i, ya pengorbanan Sayyidatina Hajar alaihi salam, yang mana pergi mencari sumber air untuk anaknya, ya, sehingga berlari-lari dalam keadaan yang cemas. Waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan isterinya di tempat yang tak ada apa pun suatu. Biwadin ghairi dhi zar. Suatu tempat, suatu lembah yang tidak ada pun sebarang tumbuhan. Maksud apabila tumbuhan tak tumbuh, tak ada sumber air. Apabila arahan Allah Subhanahu Wa Taala, antara asbab untuk menghidupkan Mekah yang kita tengok pada hari ini dengan orang ramai, orang semua datang boleh makan, ya, dengan tak pernah kita panggil lapar lah kalau orang pergi Mekah atas doa Nabi Ibrahim tadi. Tapi dulunya adalah tempat yang kering kontang, tempat yang tandus, dan tempat itulah arahan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak isterinya. Waktu tu Nabi Ismail dalam keadaan umur menyusu. Can you imagine seorang mak? Anak kita menyusu dan anak kita menangis kelaparan. Bagaimana kita buat? Kita tak ada daya ni. Tapi apa yang boleh kita buat? Kita tak akan duduk satu tempat. Yeah. Betul tak? Sebab tu Allah bagi terkadang orang perempuan ni, Allah bagi uji kepada dia, suami dia mungkin tidak berkecukupan. Memang kalau ikut tanggungjawab kita bekerja cari nafkah ni bukan kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab suami. Tapi orang perempuan ni dia ada satu rasa, iaitu apa? Seperti mana Nabi Ismail tadi apabila dia menangis hentak-hentak kaki kelaparan, maka Sayyidatina Hajar tak boleh nak. Tak apalah, dah bapak dia tinggalkan. Kan? Kalau dia buat macam tu, maksudnya dia bukan seorang wanita. Sebab wanita bukan begitu. Wanita, bila dia nampak anak lapar, tak apalah. Aku keluar start enjin kereta, pukul 8, pukul 5 aku balik. Untuk memastikan anak aku tersenyum, boleh bercakap, boleh gelak ketawa, boleh main, supaya perut dia dapat diisi. Betul tak? Walaupun kita terpaksa berlari, rumah SK, rumah SK, rumah SK, tak apa. Demi kasih kepada anak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lambangkan sa'i itu, iaitu satu ibadah yang menjadi rukun dalam haji dan umrah. Kita lihat semua orang buat kerana sana adalah satu lambang cinta seorang ibu kepada anaknya. Dan Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita semua sebagai seorang ibu untuk membentukkan suatu pengorbanan kerana kasih kepada anak tadi, kerana anak tadi adalah satu hadiah, suatu amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka dalam kita berpenat, kita faham, kita penat, kita faham terkadang kita pun menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam kita panggil contohnya pergaulan, contohnya keuangan, anak demam mungkin sebagainya kan, kesihatan, kadang-kadang terpaksa juga mungkin sebab ada meeting, ada presentation, ada kita panggil deadline yang kita kena tunaikan. Dan perkara itu semua adalah suatu perkara yang Allah tidak pernah pandang sia-sia di dalam kehidupan kita. Cuma kita perlu kepada menjadikan suatu titik tolak untuk apa?
kita mendapat keikhlasan. Sebab yang menganjari kita bukan kita ataupun bukan pasangan kita, bukan anak kita yang akan memberikan balasan. Kalau kita buat kerana anak kita, nanti kemudian mungkinlah kata anak kita, dia pun dah berkahwin, dia pun tinggalkan kita ataupun tidak berbakti pada kita. Kita marah tak dekat anak kita yang kita dah berkorban tadi? Macam nak marah je. Marah tak kalau kita dah penat-penat hari ni untuk mereka, tapi nanti bila dia dah besar, dia tak buat baik balik pada kita, marah tak? Marah. Dia begini, kalau kita buat kerana manusia, kita bakal kecewa. Sebab manusia ni dia banyak kekurangan. Kita masak misalnya katalah, masak ibu ria ni masak. Yang favorite pula tu, favorite suami kita. Tiba-tiba suami kita balik, dia kata, ya Allah, sorry lah yang tadi kawan ajak makan, dia belanja. Kita macam mana? Tarik muka lah kan. Penat aku masak Penat aku masak. Aku memang dah, daripada tadi kan, saya dah mesej kat abang kan. Saya nak masak special ni malam ni. Dah lah, kita pun balik kerja juga kan. Tapi suatu perkara yang ada adalah, kalau kita nak melayani suami, kita nak menggembirakan suami kerana Allah, Allah akan gembirakan hati kita. Tak apalah apa yang kita masak tadi, peti ais ada kan? Masuk je lah dalam peti ais. Tak apa bang, esok kita panaskan. Okey je. Setakat sehari 2 hari kan? Okey je. Sebab kita buat kerana Allah. Menggembirakan, melayani suami, ya, memberikan kenikmatan. Yang suami rasa balik tu ada perkara yang seronok dekat rumah lebih lagi daripada dengan kawan. Ini suatu perkara yang lain kita panggil, suatu perkara yang sangat istimewa sebab kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita letakkanlah, biar segala pengorbanan kita tadi itu, walaupun kita buat kerana kasih kita kepada anak, kasih kita kepada suami, tapi biarlah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang maha membalas segala kebaikan adalah Allah. Ya. Dan Allah mungkin akan bagi dengan cara yang berbeza. Mungkin di dunia tapi lambat sikit. Mungkin kalau bukan di dunia, tapi mungkin menjadi satu khazanah kesabaran kita di akhirat kelak, insya-Allah. Itulah yang dipanggilkan ikhlas, ya Ustazah. Ya, ikhlas. Kalau kita berkira buat kerana manusia, bila kita tak dapat balasan dari manusia tu sendiri, kita akan kecewa. Bila kita buat kerana Allah, itu yang dipanggil ibadah. Ya. Bila ibadah, itulah kita yang didapat, yang digelarkan pahala. Kalau kita buat kerana suami, kerana sayang anak, bukan kita tak sayang anak, tapi kalau kita buat kerana mereka, kita akan kecewa. Dan takut-takutnya itu tidak dikira sebagai ibadah. Betul tu yang sangat takut. Okey Ustazah. Ramai, yalah, sebab kita cakap pasal ibu kat sini kan, ibu yang banyak jeda ni. Healing lah Gen Z kata ya. Ramai ibu kat sini, termasuklah saya dulu Ustazah. Saya ada 6 orang anak lelaki kan. Masya Allah. Setahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, rapat 6 orang tu. 6 orang dalam tempoh 15 tahun. Masya Allah. Itu yang saya tak ada jeda pun masa tu kot. Sekarang saya tak jeda lagi. Tapi harapnya kesedaran saya dalam memberi manfaat itulah mengharapkan dinilai, dipandang oleh Allah SWT ya. Ramai ibu, saya cakap kisah saya kan, ramai ibu yang rasa bersalah. Bila dia rasa macam nak jeda tu, dia rasa macam bersalah. Nak tinggalkan anak, nak tinggalkan suami. Dia rasa jeda tu benda yang kecil. Ataupun dia rasa melepaskan tanggungjawab. Bagaimanalah kalau kita kata nak supaya ibu tu rasa kau jeda lah, supaya dia rasa kau jeda je lah. Kau jangan rasa macam ini pelepasan tanggungjawab, orang ibu yang tak bertanggungjawab kan. Bagaimana nak ibu tu rasa supaya dia tak bersalah, supaya dia rasa ini ibadah untuk dia jeda kejap,
Betul, dia bangkit lebih kuat lagi. Bagaimana nak bagi rasa kepada kawan-kawan ibu yang terlalu sayangkan suami, terlalu sayangkan anak, termasuk terlalu sayangkan ibu lah. Masya Allah, Masya Allah. Okey. Sebagai satu perkara yang kita sebutkan tadi, dia ada di dalam ibadah kita. Jedah ni ada dalam solat kita, jedah ni ada dalam baca Al-Quran kita, jedah ada dalam kehidupan seharian kita, yang mana kalau kita nak tunggu jedah ataupun nak tunggu berehat sebentar tadi, waktu tunggu cuti contoh ya. Nah, kita kat SK sehari setengah ke ataupun 2 hari? 2 hari. Sabtu Ahad lah. Majikan yang baik ni. Majikan yang baik tau. Kadang orang lain Sabtu tu separuh hari lagi kerja tu kan. Masih ada dia Ustazah? Masih ada syarikat-syarikat macam tu. So jadi kalau kita nak tunggu Sabtu Ahad baru berehat, kadang-kadang kita penat dah kan, sebab straight kan 5 hari. Tu straight tu maksudnya dengan kerjaya, lepas tu balik rumah dengan kerja rumah kan. Lepas tu menguruskan anak-anak yang bersekolah. Anak sekolah lagi rehat ke nak cuti lagi rehat? Ramai yang kata nak sekolah lah lagi rehat kan. Anak cuti lagi berputar kepala kita kan. Macam mana nak buat tu kan. Baik. Ada orang yang mungkin dia nak tunggu jedah tu nanti setahun sekali kot. Ya. Tunggu nak pergi bercuti. Baru dia jedah. Ataupun nak tunggu event besar-besar dulu. Nak tunggu hari raya. Nanti barulah kita berehat. Baru hari contoh reunion dengan ahli keluarga. Gathering dengan kawan-kawan. Baru dikira sebagai jedah untuk diri dia. Dalam ada satu potongan video ataupun program di TV Saudi. Dia bagi nama rancangan tu Rahatun Nafsiyah. Raha nafsiyah ni maksudnya suatu yang kita perlu kepada dalam diri kita tu, iaitu ketenangan diri ataupun kebahagiaan. Dia kata apa? Jedah ni ataupun kita panggil berhenti seketika untuk kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan ini, sesuatu yang bukan datang pada peristiwa yang besar-besar. So salah kalau kita letakkan jedah adalah sewaktu cuti baru kita nak jedah, seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun setahun 2 kali baru kita nak jedah. Tidak. Jedah adalah adatul yaumiyah. Jedah adalah suatu perkara yang perlu kita ambil sebagai rutin harian kita. Dalam rutin harian kita perlu kita berehat. Kita rasa kita mak kan kerja banyak. Dekat dalam kepala ni kalau duduk kat SK, kerja SK kan. Bila duduk kat rumah, dapur, kain, apa lagi? Masakan, batu lantai, semua duduk kat kepala kita kan. Maksudnya kita tak habis. Tapi ambillah masa untuk berehat sekejap. Nama pun berhenti seketika. Kerana kalau kita tak rehat, bagaimana kita nak fulfill apa matlamat kita tadi. Tapi kalau kita tarik sekejap, maksudnya macam kita nak lastik. Kecil-kecil dulu main lastik tak ni? Puan-puan ni main juga Alhamdulillah kan. Macam mana Ustazah? Saya tak lupa lah lastik tu kan. Boleh Google image. Lastik macam mana. Lastik tu macam mana? Biasa orang kalau main lastik ni, dia kena tarik sikit ke belakang, betul tak? Sebelum dia nak bagi melonjak ke depan, dia kena tarik ke belakang. Itulah maksudnya jedah. Sebelum kita nak jadi lebih bagus lagi, sebelum kita nak memberikan produktif yang lebih banyak, sama ada sebagai seorang pekerja ataupun sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang isteri, terkadang kita perlu duduk sekejap dan kita fikir. Duduk sekejap dan kita berikan, baring sekejap, orang kata lurus pinggang. Balik kerja luruslah pinggang dulu. Ini dengan baju kerja tu. Yang itulah dia kan mau masukkan nasi dekat dalam periuk kan. Keluarkan ikan, keluarkan ayam kan. Ni rendam, yang ni masuk kain kat mesin. Maksudnya orang kata tenang-tenang kak, kita bukan octopus ada 8 tangan.
Orang perempuan tu lah nak jadi wanita besi kan. Multitasking. Multitasking. 2 jam siap semua kan. Suami bagi kerja dia 2 jam, dia siap 1 je. Dia kata macam mana yang boleh buat siap semua pukul 10 pagi dah siap semua. Sebab dia tangan octopus. Dia buat situ, dia buat sini, dia buat sini, dia buat sini. Ala kulli hal, ibu-ibu, tak ada siapa pun yang akan apa kita panggil, datang rumah kita, dia buat spot check. Ada ke? Kan? Tak kena audit lah. Kita tak kena audit tau. Kita tak kena audit. Maksudnya, terkadang kita kena bagi, kau penat kan? Baru balik kerja. Kalau kau kena rehat, rehatlah. Kalau misalan kata hari tu rasa memang kita letih, kita cakap je lah pada suami, bang, hari ni nasi goreng boleh tak bang? Contoh kan? Maksud mana yang paling mudah lah. Kalau rasa nasi goreng pun macam tak larat, bang, hari ni food panda pun boleh lah bang. Tak apalah, hari ni kita food panda. Terkadang kalau dah penat, nasi dengan telur kicap tu pun itu sedap. pun sedap. Lagi laju pula kita makan. Bertambah pula. Tambah dengan sambal kering Khairul Amin kan. Letaklah sambal dinding dan sebagainya. Subhanallah. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak sebutnya, kita kadang-kadang wanita ni nak terbaik, betul tak? Bukan baik dia nak terbaik. Tapi terkadang yang terbaik tadi itu menyebabkan kita kadang-kadang tak buat yang terbaik untuk diri kita. Jadi kita jadilah manusia yang satu, orang yang nakkan rahatun nafsiyah, ataupun kita nakkan kebaikan dalam diri kita. Sebab jeda ini bukan sesuatu yang ada pada bos kita. Tak ada pada bos. Jeda bukan ada pada tangan suami kita. Jeda tidak ada pada jiran kita, best friend kita, kawan-kawan kita, tak ada. Jeda itu adalah suatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Suatu yang ada di dalam inner kita, dalaman kita. Jadi kalau kita nak menjadi seorang yang lebih banyak memberikan kebaikan, kebahagiaan, ketenangan kepada diri kita, dan lantas akan bagi efek kepada anak-anak kita, suami kita, rakan sekerja kita, majikan kita, maka kita kena berhenti seketika. Dan berhenti tadi bukanlah maksudnya mengalah. Tidak. 4 perkara yang kita perlukan. Yang pertama, kita perlukan tidur yang baik. Ni orang perempuan selalu tak ada. Lagi-lagi tengah menyusukan anak. Tidurnya tidak cukup. Tolong dapatkan tidur yang baik. Jadi kalau ada suami, tolong suami jaga tidur isteri. Boleh tak suami jaga tidur isteri? Pernah tak mengalami suami jaga tidur isteri? Saya yakin ada pasangan-pasangan yang baik. Dia sangat alert pada tidur isteri dia. Sebab isteri dia kalau marah-marah, itu tanda apa? Isteri dia tak cukup tidur, isteri tak cukup rehat. Yang awak pergi masuk bilik, abang jaga anak. Wow. Ustazah, adakah itu dunia? Ya, ada dalam dunia ni. Ada. Kita kena wujudkan. Kalau suami kita tak macam tu, mungkin kita kena ajak suami kita dengar ceramah Ustazah Hidayah. Supaya dia jadi macam tu. Suami yang baik ialah suami yang tenang bila dia tengok isteri dia tidur. Ada juga video-video yang mengangkut isteri dia hantar balik rumah mak mertua. Sebab dia nampak bini tidur. Bini dia tidur sebab bini dia dah buat kerja rumah, betul tak? Dah penat dah daripada dapur ke singki-singki ke tempat ampayan ke ruang tamu ke beranda. Masya Allah. Dan akhirnya isteri dia pun tidur. Suami yang baik adalah suami yang menjaga tidur isterinya dengan cukup. Kedua, makanan yang cukup, makanan yang baik. Bukan cukup sajalah, makanan yang baik. Untuk dapatkan jeda itu betul-betul berfungsi pada diri kita, ketenangan hati, kebahagiaan hati ada pada dalaman kita. Faktor luaran ni kena jaga. Satu tadi, tidur yang baik, makanan yang baik, dan yang ketiga, dia ada 4. Saya buka ke notanya. Itu termasuk nafkah lah tu ya Ustazah. Oh, nafkah betul. Nafkah zahir dan batin. Suami yang kena bagi nafkah kan. Yalah, nafkah menenangkan isteri tu adalah nafkah batinnya. Betul. Nafkah batin untuk isterinya. Betul.
Maksudnya dia bukan sekadar dia bagi nafkah makanan saja. Itu nafkah zahir. Zahir. Makanan, tempat tinggal. Tempat tinggal semua. Tapi kalau dia boleh bagi nafkah batin, maksud dia tahu bini dia perlu rehat, bini dia tak cukup tidur. Alaqah sahbah, maksudnya hubungan dengan orang sekeliling kita. Kalau kita cukup makan, cukup tidur, tapi kita tak jaga hubungan dengan manusia, marah dengan manusia ni kan, kita buat masalah dengan manusia ni, maka dia takkan dapat ketenangan juga. Jadi kalau boleh, minimumkan muskilah, meminimumkan masalah-masalah di antara manusia. Mana yang kalau boleh elak, kita elak lah. Mana yang kalau kita jumpa muka dia tu, kita rasa macam ya Allah, ya Tuhanku, kan, berbulu je mata kita. Kalau kita boleh elakkan, jarakkan sikit. Mengurangkan, meminimumkan masalah dengan manusia. Dan yang keempat, pekerjaan yang baik. Kalau ada semua sekali tadi, makan ada, tidur ada, lepas tu hubungan dengan manusia, hubungan yang baik, tapi tak ada kerja, boleh tenang tak? Habis nak makan minta duit kat orang, macam mana nak tenang kan? Kita pun lama-lama malas nak minta, orang pun menyampah dah, kita asyik minta je. Jadi pekerjaan adalah satu nikmat yang akan menyumbang kepada faktor jedah. Faktor kita boleh berhenti seketika. Jadi dapatkan dan hargai sekiranya ada empat-empat ini, dia akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Lantas kita tak rasa bersalah untuk berehat. Sebab kita berehat tadi bukan mengalah, kita berehat tadi bukan mengelak, tapi kita berehat untuk kita terus memberikan manfaat kepada orang yang tersayang. Itu dia puan-puan. Balik nanti 4 poin tu, tulis besar-besar, tunjuk. Dekat siapa? Kat suami. Yang pertama sekali suami itulah. Ya, betul. Yang kena sedar kalau isteri tu marah anak, marah tak dengan jiran. Termasuklah tadi yang ketiga tu, marah dengan jiran tu. Punca dia suami je. Senang aja kan kita nak blame kan. Macam tu yang dia salah, bukan maksud saya salah. Itu adalah tugas dan tanggungjawab leader untuk mendidik isteri-isterinya. Senyap dengan isteri-isteri ya. Okey, momen tadi tu yang Ustazah kata, kita sebenarnya ialah solat tu momen untuk kita, momen untuk jedah kita kan. Selain pada itu untuk rutin kita macam, tapi kalau terlampau kita dah menjadi rutin, dia dah hampir tak jedah pula. Contoh kita peluk anak dengan rapat, peluk rangkul suami tu dengan penuh kasih sayang, bukannya sekadar salah macam tu je. Itu dah jadi rutin. Tapi kita peluk dengan dakapan kasih sayang suami dan anak-anak kita, itu merupakan jedah. Kita akan rasa satu kelegaan, ketenangan. Kita dengan suami, dengan anak, tapi kita rasa tenang. Peluk mak. Jadi itu antara jedah-jedah lah. Jedah-jedah singkat. Tak tunggu yang seasonal punya jedah. Sebenarnya raya tu bukan jedah, Ustazah. Penat. Raya tu rasanya lagi penat, bukan jedah. Bukan jedah lagi. Okey, dekat sini patutlah ramai yang nak kerja kat SK sebab pekerjaan tadi tu. Ya. Nak kerja kat tempat terlekung. Ramai yang nak kerja kat sini. Dia dah tahulah poin nombor 4 tu. Okey. Sebab Siti Khadijah ni dia dah dibina oleh kami dengan tim wanita kan. Dan dalam pada tu ada pengorbanan. Kita cakap hari ni sebab kita dah dekat dengan Aidiladha kan, kita cakap tentang pengorbanan. Orang nampak macam Siti Khadijah ni gah di luar sana. Tapi mereka tak nampak di sebalik tu. Di sebalik tu adalah pengorbanan kami dan kasih sayang kami ataupun keikhlasan kami yang membangunkan jenama tu sebenarnya, Ustazah. Jadi macam mana nak mereka ataupun saya ni nak merasakan benda tu satu ibadah, nak rasa benda ni ada air mata, ada penat, tapi nak rasa dia berbaloi tu. Macam mana nak ada perasaan, bukan tak ada antara kami, supaya dia jadi bukannya datang kerja balik kerja berulang, ada dapat gaji, tak. Dia ada satu rasa
berbaloi tu. Nak cakap berbaloi tu kan. Sebab di sebalik semua ini adalah mereka. Tanpa mereka tak adalah benda ni. Bukannya kata dengan strateginya, dengan kebijaksanaannya, tapi adalah antara doa, pengorbanan dan juga air mata. Masya Allah. Supaya mereka faham ini adalah sumbangan mereka dan adalah jangan rasa terkorban je. Rasa berbaloi itu. Ya, Masya Allah. Satu perkara yang bila kita lihat apa sahaja kejayaan yang kita nampak, ya, apa sahaja kejayaan yang kita lihat menjadi mungkin mercu tanda, ya, mercu kejayaan, di sebaliknya ada banyak nyawa yang terkorban. Ya, kita tengok KLCC. Ya. KLCC tu bukan sekadar cerita pada luarannya saja, tapi pengorbanan daripada tempat yang kalau kata KL tu macam Perak lagi lah kot zaman 50 zaman dulu bila orang-orang KL Central. Sekarang KL Central, NU Central kan. Bila orang-orang pantai dalam tu dia kata dulu Ustazah ni tempat kita orang main kan. Tempat orang kata hutan-hutan tak ada pun bangunan tinggi-tinggi. Tapi bagaimana pengorbanan akhirnya orang boleh nampak bukan saja KLCC sampai dah ada Menara 188, dah ada TRX, dah ada KL Menara Kuala Lumpur. Jadi lebih lagi daripada itu, tapi dia bermula dengan pengorbanan. Ya. Sebagaimana yang kita lihat pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kenal namanya salat. Ya. Kita kenal namanya puasa. Kita kenal namanya zakat, haji, umrah, menutup aurat. Kita kenal Al-Quran. Semua tu atas kesusahan dan pengorbanan yang telah dibina oleh para Nabi dan juga para sahabat yang terus memperjuangkan sehingga hari ini kita kenal lah azan berkumandang. Ya, bila azan ada perintah salat yang perlu kita tunaikan. Bila nak salat, kita perlu menutup aurat. Bila kita nak menutup aurat, kita kenallah telekung Siti Khadijah. Lambang cinta abadi. Itu tagline ni kan, Bapak Fazila kan? Itu tagline. Itu tagline ni, lambang cinta abadi. Cinta akhirnya menyebabkan kita boleh menunaikan salat. Cinta kepada Allah. Kita boleh tinggalkan urusan dunia kita, urusan kita nak dapat makan, nak dapat minum, tengah nak siapkan makanan, siapkan anak, kita tinggalkan sebentar kerana cinta. Kena korban tak? Kena. Perlu ambil wuduk, betul tak? Perlu membersihkan diri daripada najis. Perlu mengangkat hadas. Kalau ada hadas besar, kena angkat hadas besar. Kalau ada hadas kecil, kena ambil wuduk, angkat hadas kecil. Ini pengorbanan dan bukan semua orang semudah itu bila dengar azan dia nak tunai salat. Suatu perkara yang memerlukan kepada pengorbanan setiap hari 5 waktu. Waktu Nabi SAW naik Isra' Mi'raj, asalnya kita difardukan untuk salat 50 waktu sahabat-sahabat. 1 hari 1 malam. Cuba bayanglah kalaulah 50 waktu, kejap lagi kita nak kena sembahyang lagi ni. Kita kena berhenti kejap lah kita punya podcast ni sebab apa? Dah masuk waktu. Lepas tu habis pada podcast sembahyang lagi. Sebab 50 waktu sehari semalam. Tapi dengan rahmat Allah, Allah bagi 5 waktu sahaja. Umat terdahulu, sahabat-sahabat, kita nak bagi tahu, umat terdahulu pun dah ada perintah solat sebelum Nabi kita. Solatnya pagi sekali 2 rakaat, malam sekali 2 rakaat. Dia pagi dengan sesi pagi, sesi petang ataupun malam, begitu. Jadi kita ni 5, bayangkan. Tapi itulah yang kita lakukan setiap kali masuk waktu untuk kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Jadi saya yakin dan percaya solat itu adalah kejayaan, betul tak? Sebab itu disebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebab siapa yang tak solat memang dia bungkus lah. Memang dia muflis. Memang dia susah. Itu istilah dia. Tapi siapa yang solat, dia confirm akan
berjaya. Orang yang salat pasti akan kaya. Orang yang salat pasti akan selamat. Sebab itu kita bekerja sebagai salah seorang daripada unit yang akan memberikan kemudahan orang untuk solat ni, Puan Fazila, bukan benda kecil. Memberikan keselesaan kepada orang untuk menunaikan solat dalam rangka puan-puan semua adalah ejen-ejen pendakwah untuk orang menunaikan solat. Is not small matter, bukan small, benda yang kecil, benda yang besar. Suatu perkara yang nak ajak orang menunaikan solat ini, bukan semua orang lah dia akan rasa macam, oh, telekong ni mesti kena ada dekat rumah dia. Pernah kita pergi rumah orang, kita ni mungkinlah pakai tu tak berapa nak sesuai sangat, kita tanya telekong, dia telekong dia dah duduk macam ni, tak ada telekong kat rumah dia. Kita tanya kiblat mana, dia punya suami dia kata ngadap sana. Kita punya suami semayang kat bilik sini kan, dia nak semayang sini, dia tanya dekat anak lelaki dia, ngadap sini. Pergi keluar tanya, nak confirmkan lah dekat isteri dia kata ngadap sini. Banyak kiblat rumah ni Lah pakailah kita dengan kiblat, find kiblat punya apps. Nak kata sahabat-sahabat, bukan semua orang. Tapi bila orang ingat telekong, ingat apa? Ingat solat. Dapat hadiah telekong, dia fikir apa hadiah telekong ni? Telekong ni hadiah ni nak hadiahkan kat orang ke macam mana? Tak. Dia fikirlah kan, orang ni dia nak suruh aku solat ni. Macam orang dapat hadiah tudung lah kan. Orang dapat hadiah tudung, orang pula tak pakai tudung. Kau sindir aku kan? Tak ada, bukan aku sindir kau. Cuba kau letak sikit. Lah. Cantik pula lah aku pakai tudung. Memang. Orang tu memang kadang-kadang cantik dah. Tapi bila dia pakai tudung, lagi cantik. Bila dia cantik, orang perempuan kan dia suka. Kalau orang puja dia, kau cantik lah kan. Kembang-kembang semua. Orang perempuan memang suka cantik. Perempuan dengan cantik tu orang kata best friend lah. Boleh ngam punya. Bila orang kata cantik, esok pakai tudung. Sebab apa? Rupanya pakai tudung lebih cantik lah daripada cantik. Memang pun. Kita tutup aurat, kita solat. Orang yang solat aura ataupun nur, orang yang solat tu lain. Orang kata dia punya putih bersih dia bukan hanya pada kulit dia semata-mata. Walaupun mungkin orang Korea kan suka jaga skin kan. Tapi ada tak nur? Tak ada nur kan? Tapi orang kita kadang-kadang ada yang comel-comel lah kan. Macam orang SK ni comel belaka. Masya Allah, dahsyat betul. Semua flawless. Apa rahsia kan? Haji Fazila dia bagi-bagi skincare ke apa ni kan. Buat telekong ni bukan buat skincare ni, semua cantik belaka. Subhanallah. Tapi kadang walaupun yang orang kata break out lah kan, muka, ataupun tak adalah jaga muka sangat, tapi nur daripada wajah tu ada. Sebab apa? Solat. Ni satu perkara yang baik kita perlu sebarkan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan tak ada perempuan yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita bekerja di sini dalam suatu wadah, satu jalan untuk berdakwah ataupun mengajak orang menunaikan salat adalah suatu perkara yang tidak, kita panggil idamanlah semua orang. Siapa yang tak nak bekerja di tempat yang baik, betul tak? Ada orang dapat peluang pekerjaan, mungkin gaji tinggi, tapi kerjanya mungkin kerja berkaitan dengan perkara-perkara yang jauhlah daripada ibadah. Tapi ada orang yang mungkin diberikan peluang pekerjaan, tapi satu perkara yang menyebabkan orang lalai. Kita tak pernah macam tu. Contoh orang-orang yang bekerja di bahagian entertainment kan, dalam bahagian hiburan. Mereka tu mungkin nak kebaikan, tapi mereka duduk sebagai floor manager ke, producer ke, tapi tempat-tempat yang memang menghiburkan, melalaikan manusia. Apa kita nak buat? Tapi perempuan, Allah bagi, Allah campakkan perempuan di tempat yang kalau niat kita baik,
berbaloi setiap langkah kita ke tempat kerja. Satu, kerana ibadah, iaitu membantu suami kita, mungkin ada ibu dan ayah yang kita masih tanggung, anak-anak kita yang masih kecil yang tak boleh, ada kekurangan untuk mencari rezeki sendiri, kita bantu dan kita keluar, ada kederat kita keluar, kita pergi bekerja. Dan ditambah pula dengan suatu perkara yang menghidangkan ataupun memproducekan perkara-perkara yang mengingatkan orang tentang solat. Dalam dunia pada hari ini, yang glamour adalah perkara-perkara yang melalaikan, tapi kita nak ajak orang makin dekat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risaulah. Orang kata betulkan je niat kita, memang orang kata berbaloi-baloi. InsyaAllah. The right place dah untuk ada kat The sini. right place, ya. Yelah, patutlah. Saya pun tak pernah terfikir bahawa sekarang baru saya terfikir. Walaupun tujuan asal saya dulu untuk buat telekong tu untuk selesakan orang yang dah solat. Oh, okey. Saya tak terfikir pun untuk orang yang tak solat supaya tertarik kepada solat. Jadi hari ni baru saya dapat hidayah dengan Ustazah Hidayah. Ya, sebenarnya kita dalam usaha, memang saya tahu dalam usaha dakwah juga. Tapi bila seorang tu bagi hadiah kepada orang yang solat ataupun lup-lap solat, jadi bila dia dapat telekong yang selesa untuk solat tu, dia bergembira, seronok untuk solat. Itu satu. Yang keduanya, dia macam bila tak bagi hadiah pun, dia dah dengar Siti Khadijah telekong ni, dia pun naik panik. Dia nak tahu apa dia Siti Khadijah ni. Bila dia beli agaknya, dia tengok dia pakai cantik. Bila cantik, dia dah nak solat. Itu yang saya tak terfikirlah. Jadi puan-puan yang ada kat sini, bukan kata top management ataupun middle management, tapi yang gunting benang, yang packing, yang itu semua tu, nilai ibadah tu sama dengan top management. Tapi bergantung kepada keikhlasan niat kita melangkah kaki waktu turun dari rumah tu. Ini dah tempat yang betul. Tak ada orang pakai telekong untuk buat rasuah. Tak ada orang pakai telekong untuk mencuri. Tapi ada orang pakai telekong pergi pasar tu, adalah dekat Makassar sana tu, Sulawesi tu ada. Dia pergi kahwin pakai telekong, pergi kenduri pakai telekong, pergi pasar semua pakai telekong. Kadang-kadang kat hotel kita nampak pakai telekong check in. Tapi kat budaya kita belum lagi lah. Jadi telekong tu dengan solat tu related, ya. Tadi saya dengar juga, kalau sebut telekong, ingat apa? Ramai yang jawab ingat Siti Khadijah. Kita kena, bila cakap telekong, ingat solat. Dan ingat solat, ingat telekong. Ingat telekong, ingat Siti Khadijah. Dia kena pusing-pusing. Jangan straightforward. Okey. Sebenarnya banyak lagi cerita kita kan. Bila kita berkobar-kobar, rasa berbaloi punya aku kat sini. Masa tak mengizinkan kita, sejam menjadi benarkan. Terima kasih kepada Ustazah. Terima kasih kepada semua juga yang membuka hati, membuka minda. Adalah sedikit manfaat yang kita bawa pulang. Macam saya dah cerita dah apa hidayah saya dapat hari ni. Anda semua pasti dapat hidayah daripada Ustazah Nurul Hidayah, ya, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bila hubungan kita dengan Allah. Dulu waktu kami pembayar zakat di wilayah Persekutuan, punya Ustazah, saya pernah dengan Ustazah. Lepas tu kita berpindah ke pembayar zakat Selangor, dan sekarang kita berpindah kepada pembayar zakat Negeri Sembilan. Tapi kita tak war-warkan zakat kita berapa, tapi kita tetap bayar zakat, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.